Pandai. Okey dah lah. Yes, very good. Ya, okey. Apa dia lain? Dalam masa yang terdekat, insya-Allah, kesemua pustakaan ini bernilai kurang lebih 30 juta. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, projek ini saya kena cakap betul-betul, saya kena cakap pelan-pelan untuk makluman semua hadirin. Projek perpustakaan ini yang mulanya diilhamkan oleh bekas Menteri Wilayah Persekutuan Yang Mulia Datuk Seri Utama Raja Nongcik bin Datuk Zainal Abidin. He's a person, walaupun tak jadi menteri, walaupun tak jadi wakil rakyat, jiwa dan perasaannya terus bersama rakyat. Waimah apa pun untuk rakyat, dia akan turun. Merupakan inisiatif jangka panjang yang mana akan membuahkan hasil untuk menaikkan taraf kemudahan awam di bandar dan juga membantu golongan berpendapatan rendah melalui cara memperkasakan ilmu dan pendidikan dengan mempamerkan kepentingan. Satu lagi projek MRCB yang bermotifkan CSR, iaitu Pusat Perlindungan Gelandangan yang terletak di Jalan Pahang, yang juga dijangka akan siap pada penghujung tahun ini, iaitu di Kampung Pandan dan Setapa, yang akan turut dinamakan sebagai Perpustakaan Satu Wilayah Persekutuan. Seterusnya saya akan menyebut perpustakaan ini sebagai Perpustakaan Satu Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya idea ini telah direalisasikan oleh Kementerian dan DBKL dengan menyediakan tapak ini untuk dibangunkan perpustakaan dan membina perpustakaan ini dibiayai penuh oleh pihak Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjalankan projek ini, terutamanya yang berbahagia Yang Mulia Datuk Seri Utama Raja Nongcik bin Datuk Raja Zainal Abidin, dan yang berbahagia Tan Sri Azlan bin Muhammad Zainul, pengurusi MRCB, di atas jasa mereka sehingga terbinanya perpustakaan ini sebagai gerbang ilmu untuk komuniti setempat. Saya dipahamkan bahawa pihak MRCB menjana bukan satu tetapi 3 perpustakaan kepada komuniti wilayah persekutuan termasuk di Kampung Pandan dan Setapa. Program tanggungjawab social corporate CSR, Corporate Social Responsibility, begini. Encik Muhammad Syarul Amin, Muhammad Jais Nabila, Muhammad Ali Zidan dan Muhammad Syamil Mawardi. Construction was pretty fast. We did it within 8 to 9 months, so that was very quick construction. And today we are here.
Dah lama tak main. Kalau jadi main petang besok tak habis ni. Mereka pergi